Assalamualaikum. Okey adik-adik, hari ini saya akan berkongsi satu lagi tips menggunakan tohu cokep bagi membuat isi karangan. Tohu cokep dan juga akhir sekali adalah pi. Tohu cokep. Okey, to adalah topik. Hu adalah huraian. Okey, co adalah contoh. Ke adalah kesan dan last sekali pi adalah penegasan. Okey, sebagai contoh bagi topik ataupun isi utama, memberi diskaun. Okey, ayat contoh dia adalah salah satu usaha syarikat pengangkutan perlu memberikan diskaun kepada para pengguna. Okey, huraian. Okey, sebagai contoh huraian, hal ini demikian kerana bagi menarik minat para pengguna untuk menggunakannya. Okey, contoh. Sebagai contohnya, syarikat pengangkutan perlu memberikan diskaun 70% kepada para pengguna daripada Gemas ke Batua. Kesan. Okey, sebagai contoh, kesannya dapat mengurangkan kos sara hidup para pengguna. Dan juga P, penegasan. Okey, penegasan dia jelaslah bahawa para pengguna dapat menjimatkan perbelanjaan seharian.